Berapa gram emas yang sesuai untuk seorang pesara? Ramai orang tanya soalan tu, tapi sebenarnya soalan yang kurang tepat. Bukan berapa gram orang lain ada, tapi berapa gram yang cukup untuk gaya hidup kita sendiri. Bila sebut tentang persaraan, ramai sebenarnya takut satu perkara. Cukup ke simpanan aku nanti? Kalau keperluan bulanan sekitar RM2,000 ke RM3,000, secara kasar ia bersamaan kira-kira 5 gram emas sebulan. Bila kita mula berfikir dalam bentuk gram, cara kita melihat kewangan akan berubah. Ia bukan lagi soal harga naik turun setiap hari, tetapi soal berapa lama simpanan tu boleh menampung hidup kita. 5 gram sebulan bersamaan 60 gram setahun. Kalau ada 300 gram emas, secara kasar ia boleh menampung sekitar 5 tahun pembelanjaan asas. Tetapi ini bukan angka mutlak. Ia bergantung kepada gaya hidup. Kalau rasa tak cukup, tekatkan sasaran simpanan. Persaraan bukan masa untuk agresif, ia masa untuk stabil dan lindungi nilai harta. Sebab tu simpanan yang seimbang penting. Sebahagian dalam tunai untuk keperluan harian, sebahagian dalam emas supaya kuasa beli tak terhakis dalam tempoh 10 ke 20 tahun. Yang paling penting bukan umur kita bersara, tapi berapa lama kita boleh hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Bila perancangan dibuat dengan ilmu, emas bukan sekadar aset. Ia menjadi pelindung maruah dan ketenangan di hari tua. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah dan Komas 4 berikut. Saya bantu tu apa sebaiknya.